Macam mana benda ni boleh melekat elok je kat dinding? Trik ni sebenarnya bukan magic, tapi fizik tulen yang melibatkan daya geseran atau friction wall. Rahsianya, bila kita tekan objek tu kuat-kuat dan tolak ke atas dengan gerakan yang pantas, ia akan menghasilkan geseran yang tinggi. Secara teknikalnya, haba atau tekanan daripada geseran tu akan melembutkan cat jenis latex atau mengubah bentuk bonggol halus pada permukaan dinding secara mikroskopik. Hasilnya, kawasan sentuhan atau contact area jadi lebih luas dan cengkamannya makin kuat. Daya geseran ni lah yang jadi gam sementara untuk lawan tarikan graviti buat seketika. Tapi ingat, bila tekanan atau geseran tu berkurang, objek tu tetap akan jatuh balik sebab tarikan graviti. So, korang pergilah try. Tapi amaran awal jangan buat kat dinding rumah kalau tak nak kena bising dengan mak atau bini korang. Sebab eksperimen ni kalau buat banyak kali, memang habis cala bala dan rosak cat dinding tu. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.